Antara perkara yang banyak merosakkan manusia adalah harta. Kalau orang lelaki, harta dan juga wanita. Dan sebab itu dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Ta'ala meminta kita berhati-hati dengan fitnah harta ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya sahaja harta kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kamu sikap suka memperbanyakkan harta benda. Dan dalam surah Al-Adiyat kata Allah Azza wa Jal, antara ciri manusia yang kanud, yang derhaka kepada Allah Azza wa Jal ini, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Yang mana manusia ini amat menyintai hartanya secara tamak halaba. Ya, kalau kita cinta harta itu kerana Allah Azza wa Jal, kita mahu menyalurkan pada jalan yang betul, alhamdulillah, itu yang terbaik. Akan tetapi kalau kita begitu cinta kepada harta dan kita tidak salurkan pada jalan yang betul, bahkan kita merosakkan alam ini, maka ia merupakan perbuatan yang dikeji oleh Allah Azza wa Jal. Biarlah kita berharta asal kita memberi, janganlah kita berharta tetapi kita takut dan kedekut untuk memberi kepada orang yang memerlukan.